Assalamualaikum. Saya sobat dan kakak, Amo nak kongsi beberapa adab bila kita masuk ke masjid. Nombor 1, langkah masuk dengan kaki kanan dulu. Nombor 2, ialah kita baca doa masuk masjid. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Nombor 3, kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nombor 4, sebelum kita duduk, kita semaya dulu tahiyatul masjid sebagai bukti kita menghormati masjid. Last sekali, nombor 5 ialah kita cari benda ni. Boleh menyumbang kepada masjid yang kita singgah maya itu. Kita boleh buat dari Fitri ni ataupun boleh scan kalau ada kod. Okey. Sebelum kita balik, jangan kita singgah di masjid tu di tanah saja. Kita kena buat bersani dia, sudah bersunat tu dapat pahala. Kalau saya sebab semua nak menyumbang kepada tabung Masjid Kopasir, hamba sertakan dalam video ni juga sampai kau Masjid Kopasir. Selamat beramal.